kita main Auto Fighter Evolution 2. Ni kali ni kita akan main sebagai Eskila. Lagi 4 lagi. Eskila, Eli Mamat, Dada dan Kinjo. Jadi kita akan main Eskila. Okay, lawan kita adalah siapa? Oh, Atomic Zombie. Awal-awal dah lawan kuat-kuat dah. Okay, jom kita lawan dia. Okay, Eskila dia berkuasa. Macam mana cara nak buat yang tu? Pusing-pusing macam tu. Ambil ni. Sikitnya dapat. Okay, kita cakik Zofi. Ambil ni. Aduh. Jangan bunuh Eskila. Ya, sini. Ambil ni. Kita ambil kuasa satu Zofi. Ya, cekik dia, cekik. Guna alat dia kat tangan dia tu. Ni. Aduh. Ambil ni. Tepuk muka dia. Aduh. Ambil ni. Aduh, Zofi buat lagi ya. Kita cocok dia. Wih. Cocok dia. Kan kita tak dapat tepuk muka dia. Ambil ni. Kita cekik dia. Tapi saya nampak ni bukan cekik. Ni macam potong kepala Zofi. Tapi kepala dia keras. Tak terpotong lagi. Okay, dah mula panggil kapal terbang dia. Ambil ni. Kita cekik dia. Ya. Ambil ni. Tepuk dia. Okay, dah. Habis tu kita guna kuasa nombor 1 kat dia. Okay. Alamak. Ambil ni. Okay, kuasa dia buat apa tu? Kuasa Ayatah. Kita tak pakai kuasa dia random. Tadi sebab dia kan macam kuasa Ayatah tau. Kita cocok dia. Ambil ni. Sama je. Tak ada beza. Okay, bagus. Eskila. Lawan kita seterusnya ialah Kinjo. Okay, kita lawan Kinjo. Okay, tempat yang lag ni lagi. Ambil dia. Aduh. Ambil ni Kinjo. Ambil ni. Aduh, dia serang. Merah-merah dia lagi sikit. Mungkin dia guna bulat ke. Bukan tu. Okay.
cocok dia. Kita potong kinjo. Wow. Aduh. Apa dia timpa kita guna badan dia sendiri. Betul-betul badan dia berat nak timpakan diri kat kita. Ambil ni, cocok dia. Aduh, kinju dah tahu. Aduh. Ambil ni. Cekik dia. Okay, kita pukul dia. Wow, banyaknya lag. Hupui. Ambil ni, potong kinjo. Okay, dapat sikit banyak. Kita cekik kinjo. Ambil ni. Okay. Ambil ni. Ambil ni. Ambil ni kinjo. Kita cekik dia. Ya. Ambil ni. Cocok dia. Aduh, dia tahu lagi. Ambil ni. Kita cocok dia. Ambil ni. Sekarang kita potong kepala dia. Okay, sikit lagi nak penuh. Okay, ambil ni. Cocok dia. Lepas kita cekik kepala dia. Okay, dah bagus kot tu. Kuasa lag. Ya, ambil ni. Kita tengok kuasa dia apa. Ambil ni. Kita tengok. Oh, tembak 7. Apa tu? Oh, tembakan utama Jack. Habis tu. Oh, Tommy Sophie. Tengok gaya dia. Menang. Sekejap, saya tahu combo skill apa. Sebab macam rasa macam tahu dok combo dia. Sekejap saya nak tunjuk. Tapi ni untuk bugger tu untuk mode easy. Sebab saya main ni mode easy. Okay. Kita lawan dia. Aduh. Ambil ni. Sekarang kita potong kepala Baltan. Ambil ni. Ambil ni. Kau nak gunakan kuasa agak kena tunggu lama sikit. Tapi sekalinya boleh buat. Kita boleh buat banyak kali. Ambil ni. Apa tu? Rumah. Kita jatuhkan dia. Pukul. Sakit tu. Ambil ni. Sekarang kita cocok dia. Sampai terkeluar dari situ tadi. Sekarang kita cekik dia. Harap-harap cukup. Sebab kadang nak guna kuasa. Ambil ni. Sekarang kita cocok dia. Okay. Ambil ni. Pegang kepala dia. Lepas tu cocok. Maaf lah. Dapat ni saya berapa 3 kaiju je.
Ultraman Zofi, Kinjo dan Baltan. Sebab saya boleh buat video hanya sampai 15 minit je. Okey, combo dia dah mula. Guna kuasa biru tu je terus. Biru ni rasa dah cukup. Jadi boleh buat banyak kali. Ambil ni. Ni combo mematikan sebab kita boleh buat banyak kali. Sampai Balta pun takut. Ambil ni. Kita ambil ni kali lagi. Sekarang kita guna kuasa terakhir kita untuk bunuh Baltan. Ambil ni. Aduh. Ya, kepala kita kena sepak. Aduh. Dia buat apa lagi tu? Oi. Patau tangan skiller kau macam tu. Tu nak cuba patahkan tangan skiller. Ambil ni. Pegang kepala dia. Cocok. Pukul kuat-kuat. Okey. Bye-bye Baltan. Ambil ni. Ambil ni. Kerangan terakhir. Ultraman Zofi. Okay guys, video kita sampai sini aja. Okay lah, bye.